Kalau korang rasa yang kereta terbang ni hanya wujud dalam filem science fiction, tunggu dulu. Sebab berita pada minggu ni datang terus dari dunia nyata. Ini bukan dunia khayalan, dunia impian. Ini betul-betul bukan cobaan. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke Buletin Gadget edisi minggu ini. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, aku host korang, Muhammad Firdaus. Dan tanpa buang masa, jom kita lihat berita-berita menarik pada minggu ini. Kereta terbang pertama siap untuk dijual. Sebuah syarikat daripada Slovakia akhirnya secara rasmi memperkenalkan kereta terbang pertama di dunia yang siap dijual kepada orang ramai, iaitu Aircar. Kereta terbang ini dah pun lulus semua ujian keselamatan, lengkap 170 jam penerbangan dan lebih 500 kali pendaratan dan berlepas. Dan disahkan layak terbang secara rasmi untuk orang ramai. Apa yang uniknya, Aircar ni boleh bertukar dari kereta menjadi pesawat dalam masa kurang 2 minit je. Selain itu, dia dikuasakan enjin berkuasa 280 kuasa kuda, mampu terbang sejauh 1000 km pada ketinggian 18,000 kaki dan guna petrol standard sahaja. Kalau korang tanya berapa harganya, ia ditetapkan pada harga sekitar 800,000 ke 1 juta US dollar dan bergantung kepada spesifikasi yang korang akan pilih nantilah. So, siap-siaplah pada tahun 2026 nanti. Mungkin korang akan naik kereta terbang untuk elak jam. Siapa tahu kan? Xiaomi perkenal chip flagship sendiri. Selepas lebih 10 tahun Xiaomi bersusah payah dalam research and development, akhirnya Xiaomi bersedia melancarkan chip telefon pintar pertama buatan sendiri yang dinamakan sebagai X-Ring O1. Untuk pengetahuan korang, Xiaomi melabur besar untuk projek ni, iaitu lebih 8 bilion ringgit sejak 4 tahun lepas dengan pasukan seramai 2,500 pakar teknologi. Ramai weh. Selain itu, chip X-Ring O1 ni akan dibina guna teknologi 3 nanometer TSMC yang memang power, tidak dinafikan, dengan CPU 10 thrust, 2 thrust utamanya pula berkelajuan 3.9 GHz. Dalam ujian awal di Geekbench, skor chip ni capai lebih 3,000 mata untuk single core dan lebih 9,600 mata untuk multi core. Bagi aku itu memang cukup tinggi untuk sebuah chip flagship. Dan kalau korang nak tahu, Xiaomi akan menjadi jenama telefon pintar keempat dunia yang akan guna chip smartphone sendiri selepas Huawei, Samsung dan juga Apple. Malaysia bangunkan platform AI sendiri. Malaysia secara rasminya dah melancarkan infrastruktur strategik AI nasional. Jadi negara pertama di luar China yang guna teknologi model bahasa DeepSeek secara besar-besaran. Apa yang menariknya adalah semua data diproses sepenuhnya dalam negara dan server pun diuruskan sendiri oleh rakyat Malaysia. Dalam masa mudahnya, tak perlu lagi nak guna server ataupun cloud di luar negara. Jadi data rakyat Malaysia ni lebih selamat dan juga secure. Kalau korang tahu, projek ni adalah hasil usaha kerjasama antara syarikat tempatan Skyvast dan Lidio bersama Huawei sebagai rakan teknologi utama. Antara pengguna terawal platform AI ni termasuklah Pejabat Perdana Menteri, Kementerian Komunikasi, Cyberview dan juga Universiti Teknologi Malaysia UTM. Sensor kereta Ford dan Pro 2 kini buatan Malaysia. Syarikat penguas sensor otomotif terkenal dari China iaitu Transol secara rasmi bakal buka kilang luar negaranya yang pertama sekali di dalam negara kita. Atau lebih tepatnya lagi di Taman Teknologi Pulau Pinang. Dengan peleburan besar sekitar 100 juta ringgit, kilang baru ini dijangka mula beroperasi sebelum suku kedua tahun 2026. Apa yang menariknya lagi adalah kilang 4 tingkat ini akan fokus sepenuhnya untuk hasilkan sensor tekanan pintar. Itu merupakan komponen utama dalam banyak sistem kenderaan moden pada hari ini seperti sistem enjin, aircon, suspension pintar dan banyak lagi. Kalau korang nak tahu, teknologi sensor daripada Transol ni memang sangat canggih. Teknologi ini dibangunkan dengan chip ASIC sendiri yang mampu mengesan tekanan dan suhu dalam satu modul mikro. China lancar lori autonomi dan superkomputer satellite. Pada tahun 2025 ni, China sekali lagi mengejutkan satu dunia dengan pencapaian teknologi mereka yang memang out of the world. Untuk korang, yang pertama sekali, Huangneng Group lancarkan armada lori elektrik tanpa pemandu yang terbesar di dunia terletak di Inner Mongolia. Sebanyak 100 buah lori yang guna teknologi autonomi dari Huawei, lengkap dengan 5.5G AI dan juga bateri lithium berkapasiti 564 kWh. Lori ini boleh angkut beban sekitar 90 tan dan bergerak sejauh 60 km dalam satu charge sahaja. Dengan penggunaan teknologi ini, ia boleh meningkatkan kecekapan hingga 20%. Tak cukup lagi. Yang kedua, China lancarkan sistem pengkomputeran angkasa mereka sendiri yang dinamakan sebagai Constellation 3 badan. Terdiri daripada 12 satelit pintar dengan kapasiti pemprosesan yang
sangat luar biasa. Yang mana ia boleh mencapai hingga 1000 quintillion operasi sesaat. Korang boleh bayangkan tak? Satelit-satelit ini gunakan AI dan juga komunikasi laser berkelajuan 100 Gbps serta boleh cipta model digital 3D secara real time. Ini bukan sahaja boleh ubah landscape teknologi global tau, malahan boleh cetus persaingan baru dalam dunia pengkomputeran awan angkasa. Baiklah guys, kita dah sampai ke penghujung Everything Gadget untuk edisi minggu ini. Macam biasa, aku harap berita-berita yang baru aku sampaikan sebentar tadi sedikit dan sebanyak boleh memberikan korang insight dan juga input akan apa yang berlaku di sekeliling kita untuk sepanjang minggu ini berkenaan dengan kemajuan teknologi dan juga inovasi. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang paksaan daripada aku ataupun kami di Wiser, namun pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Itu saja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.